Nak pergi ride, tak tahu nak pergi mana. Pusing-pusing. Okay guys, selamat pagi. Jam menunjukkan pukul 7 pagi ya. So hari ni kita nak pergi ke Langat. Kita nak pergi ke Langat. Kita nak ronda. So kita akan starting rasa ni okay. Kita tengok apa khabar Kampung Sungai Li. So semalam kita dah tahu dah BN menang bersama dengan PN. So Negeri Sembilan selamat menyambut kerajaan baru. So okay guys, kita akan sambung ke Masjid Sungai Tegali. Okay guys, jumpa di sana. Asap! Kita akan ke Langat. Dekat-dekat je lah. Kita dah exit Langat. Memang syadu di kanan orang boleh nampak pokok-pokok kan. So, kalau korang nak isi minyak kat sini je petrol pump dia. Kau isi lah Petronas tu. Itu je last kau jumpa isi minyak. Oh ya, memang sedap tu, tak kira salah dia. Lepas tu kat sini korang kena jaga-jaga. Kat sini ada sekolah memandu belah kiri ni. Korang hati-hati lah. Nasib baik kau. So kita mana yang belajar memandu semua memang yelah baru belajar lah kan. Okay. Lepas tu kalau kau ke depan lagi, ni highway tadi yang kita suka keluar tadi. Ni nampak highway dia, flyover dia. Dia ni bakal lah kan, ke UK Perdana tak salah saya lah. Dia akan sambung. Tapi tak tahu bila, tapi dalam pembinaan lagi lah. So kita akan sampai ke Pekan Batu 14. Korang akan nampak masjid belah kiri. Memang dah, korang tengok hati-hati lah melintas kan. Memang dah biasa lah lampu traffic light ni kuning kan. Kadang-kadang tu lah menyebabkan dia cepat. Kalau dia ikut kau masuk kanan, kat sini ada garaj motor lah kan. Ada bengkel motor belah kiri. So apa hal tempat rasa ada je kot. Lepas tu kat depan lagi. Kat depan pun rasa ada ni. Kat depan ni rasa kena silap saya lah kan. Kat depan ni kot. Ke depan lagi. Okay, kena hati-hati kat sini. Kena dia kena makan. So hati-hati lah. So korang terus lagi sampai. Tengok dia ada tulis kalau keluar 56km, semuanya 29km. Rasa bawa jalan kat sini baru tak. So nampak lawa lagi lah kan. Tapi kat sini kebanyakan lori keluar masuk. Lori keluar masuk tahulah guys kan. Habislah jalan. Lori pula bukan lori biasa, lori kuari ke apa dah. So ada kedai buka. So di tepi ni ada sungai guys. Lawa tu kalau minum-minum sini. kena hati.
Sekejap, aku nak tukar setting kamera. Siapa buang sampah kat sini? Itulah parah betul lah. Senang je kerja buang sampah. Sampah roti lah. Kita kena bawa cara berhemah kat sini. Nampak anjing dia dah tu. Ini kalau kau langgar ni masang kau. Tak keluar kampung kau ni. Oh, kenapa tadi kabur lagi kawasan ni. So kalau kau nak ride pagi, pastikan rakapan berada ni boleh anjing. Nampak. Tak berada. Sista. Wih. Kena kejar guys. Ada motor belakang kita kan. Ada gambar.
penting kat sini. Korang boleh cari sewa. Kan ada yang tengok apa benda fasiliti yang ada kan. So kat sini kalau kat Sungai Lui ni ada air terjun Sungai Gabai. Tak pasti buka ke tak. Tu banyak anjing. Oh. Pun aktif kan, banyak kan ceramah. Oh, dia pun nampak banyak kedai-kedai minum ni. Jawa. So, kalau korang nak pergi Sungai Congkak ke atau Pangsun, nanti korang masuk lah dekat simpang kat Balai Polis sebelah kanan. Pekan Batu 18. Nak minum ke, banyak kedai-kedai makan kat sini lah. Oh, nampak. Besar kedai dia. Kemahiran tinggi belia musim tu. Dah tambah belia dah, tinggi dah. Dia upgrade kepada IC apa untuk kemahiran belia tinggi belia lah. Ini pun spot yang memang setiap minggu ada je accident. Sama ada yang melibatkan pelajar ataupun memang orang awam. Ramai weh. Siapa ke pergi kat situ, tak tahu dia dah apa. Tapi ada lah tu viral ke atau memang sedap ke murah. So, kita dah sampai kat petrol ni.